Okay guys, petang ni aku nak unbox satu acrylic box yang aku beli dekat Shopee. Okay, yang ni acrylic ni dia special sikit, dia ada lampu LED. Lepas tu dalam dia ada macam tingkat lah. Dia ada letak kayu bertingkat. So kita boleh susun kita punya koleksi secara bertingkat lah. Okay, so saiz dia yang aku beli ni agak besar juga. Okay, sekejap ni saiz dia 32 darab 7.5 cm darab 34 cm. Okay, so kotak dia agak berat sebab dia ada kayu. Okay, so let's go guys, kita buka dia punya kotak. Aku order hari Sabtu. Aku dapat hari ni, memang cepat gila. So kalau korang nak beli macam ni, nanti aku akan share link kedai lah. Okay, let's go, kita buka dia punya kotak. Okay, ni dalam dia. Ni dia kan. Dia ada kayu yang tingkat kan. Yang betul ada akrilik dia lah. Okay, kita buka plastik dia. Okay, so dalam dia bagi kayu kita boleh susun dalam box nanti. Lepas tu okay, ni dia punya ni punya atas, nampak? Ni atas dia. So ni dia punya lampu kot. Ni lampu dia kan. Lampu dia macam ni. Okay, ni punya USB lah. Ni lampu dia. Aku ingatkan lampu dia macam nampak macam lampu biasa tu kan, yang macam ada kaca timbul kan. Rupanya dia macam tu. Sekejap kita try on tengok lampu dia. Okay, so dekat ni dia ada button dia lah ni. Ada button dia. Tu dia. Dia lampu dia kan. So nak kuatkan tekan ni. Nak tukar color lampu, tekan ni. Nak slowkan dia. Okay, ni off dia. So untuk acrylic untuk lampu dia ni, LED dia ni, dia pakai USB tau. Tapi USB ni aku tak sarankan untuk korang on terlalu lama, sebab kalau kita on dekat soket direct elektrik kan, dia akan hangus tau. Dia punya putih kat dalam plastik ni. So aku tak galakkan untuk on dalam jangka masa yang lama lah. Tapi kalau korang nak on lama pun korang kena guna power bank kot. Macam tu boleh lah. Dia tak kuat sangat kan. Okay, so yang ni untuk bahagian atas ya. Lepas tu dia bagi ni bawah dia. Ni bahagian bawah dia, tapak dia. Okay. Lepas tu dia bagi ni part akrilik dia lah. Akrilik part dia. So nanti kita cabut lah dia punya ni. Nampak? Ada kertas kan. Tu. Okay. Ni part untuk yang kat dalam kot. Tangga kan. So yang ni ni dinding ni lah. Untuk part penjuru. Tu. Okay. Alright, let's go, kita pasang box dia. So nanti kalau dah siap pasang, dia akan jadi macam ni lah, nampak? Tapi yang atas ni punya kayu. Okay, yang ni kayu, ni kayu. Alright, so kita try pasang.
Okay guys, so kita dah siap pasang. Okay, pasang. So macam ni kat depan ni, pintu dia ni. Dan pintu dia ni macam sikit longgar lah. Kalau dia macam tak rapat kat depan ni geng. Okay, kalau korang tengok kat kotak ni, bahagian depan, kat bahagian pintu, dekat tepi dia macam ada lubang sikit, nampak? Okay, yang ni tak rapat. So kalau kat belakang ni, okey lah. Kan? Okay, so part tu je lah. Yang macam kat pintu ni. Dia macam tak ni. Tak smooth sangat. Sekejap saya try tukar arah dia. Macam ni. Dah boleh kan? Mungkin lah kot kena tukar arah sikit. Ni smooth sikit. Okay, ni part pintu kat depan. Okay. So, yang dalam dia ni, korang kena pasang lah part by part je tadi. Tapi yang ni kan, kalau korang nak kuat, korang letak lah gam ke apa. Dia macam tak kuat. Ada yang tak kuat. Macam ni, nampak? Yang ni, lubang-lubang ni kadang-kadang ada yang tak kuat. So, korang tekan sikit lah. Okay, tekan sikit. Bagi dia terapat. So, letak dalam. Then, pintu dia ni. Pintu dia ni kalau tak semua, korang tukar arah lah. Okay, tukar arah. So, macam ni tukar. Okay. Okay, sikit lah. Okay. Yang ni, kotak ni mungkin longgar. Aku pasang longgar sebab mungkin tak rapat lagi kot kat sini. So, kalau boleh korang ketuk-ketuk sikit lah dengan hammer yang plastik tu. Okay. Jangan hammer yang besi tu. Pecah lah. Cara pasang ni memang senang je. Memang senang je. So, lepas ni korang boleh letak lah barang-barang dalam ni. Tingkat. Siap ada lampu. Kita boleh. Okay, yang ni kan atas dia. Yang ni atas dia. Okay. Lampu. So, nak slowkan dia boleh. Nak kuatkan dia boleh. Tukar colour lampu. Putih ataupun kuning. Gitu. Okay, so yang ni dia punya ni lah. Dia punya control. Wired tak ada remote. Dan dia pakai USB. Dia pakai USB. Okay, ni USB ni aku tak galakkan untuk korang direct pada elektrik plug. Okay, kalau pakai power bank, okay. Sebab nanti biasanya kalau aku pakai untuk direct dekat extension ni kan, dia akan terbakar kat sini. Dia akan lama-lama terbakar. Kalau lama sangat korang on dia punya ni. Okay. Alright, kejap aku nak susun barang-barang dia dalam ni. Okay guys, sekarang aku dah siap susun. Okay, barang-barang dalam ni dah siap susun. Sekejap aku close up sikit. Ni. Okay. Zeus Body Work in Progress punya set. So aku susun dalam acrylic box ni lah. Acrylic box yang bertingkat ni. Dah siap susun semua. Tutup. Kita tutup pintu dia ni. Tutup pintu dia. Dia macam pendek sikit. Okay. So dah tutup. Okay. Lepas tu kita boleh pasang dia punya lampu lah. Okay, lampu dia ni dia punya remote dia.
Okay, tengok je, tengok on je. Tu ada lampu kan, cantik. So untuk tukar lampu, korang tekan yang ni, yang ada arrow, ada arrow tu. Dia dah tukar lah, nampak? Cantik kan? So nak terangkan lampu boleh, nak slowkan lampu pun boleh. Okay, so biasa terang lah, cantik. Okay, nampaklah office Suspadi. Kalau dah malam, tutup lampu. Tu. Cantik kan? Okay. So overall acrylic box ni memang nice lah juga. Cantik. Sebab dia ada lampu, lepas tu dia ada ada tingkat lah kat dalam ni kan. Okay, yang korang boleh susun banyak benda kan, banyak koleksi, nampak? Okay, cuma yang tak ninya, yang ni lah pintu dia ni, nampak? Dia tak apa nak rapat sangat yang dekat sini, kat tepi ni kan. Tu nampak? Dia macam ada space kat sini. So macam tak berapa nak ni lah, tak berapa nak kemas lah kat sini. Nampak? Dia ada space kat situ. Okay. So yang lain okay. Rapat juga kan yang belakang ni. Cuma dekat pintu ni lah. Nampak? Pintu dia macam longgar sikit, ataupun aku tak rapat kot dia punya ni. Nampak kan? Mungkin aku nak tekan lagi benda ni, kayu kat atas ni aku tekan ni. So mungkin settle lah kot lepas ni. Okay, kalau aku dah tekan kan, sebab dia macam ni, longgar. Okay, aku tekan lagi, baru dia okay kot. Tutup sikit. So kalau kau ada hammer yang untuk camping kan, yang dibuat daripada tu, bukan besi tu, tu okay aku nak tutup. Rosak benda ni. Okay, ni okay lah, dah ketuk sikit nampak. So nice. Okay, so siapa yang nak beli acrylic box yang macam ni, actually dia ada banyak jenis. Ada yang 3, ada yang 4 tingkat, lagi besar dia. Tu harga dia mahal lah. Yang ni harga dia dalam 60 something kot. So kalau korang nak beli macam biasa, aku akan drop link kedai dekat description. Okay. Okay guys, itu sahaja aku nak share untuk hari ni. Thanks for watching. Bye bye.